Dalam 5 tahun mendatang, diunjurkan lebih 40,000 pekerjaan berkemahiran tinggi dalam bidang maritim dan logistik akan terhasil, membuka ruang luas untuk graduan TVET Malaysia menyertai pasaran global. Menurut laporan antarabangsa, sektor maritim global dijangka berkembang 4.7% setahun, sementara lebih 80% perdagangan dunia berlayar melalui lautan. Malaysia yang dianugerahi 4,500 km garis pantai dan pintu gerbang Selat Melaka berada pada kedudukan strategik utama dalam laluan perdagangan antarabangsa dan dunia. Sektor maritim negara sedang memasuki fasa kebangkitan baru. Industri ini merangkumi kejuruteraan kapal, teknologi marine, otomasi perkapalan, logistik pelabuhan, penyelenggaraan serta kemampanan laut. Semuanya menuntut kepakaran teknikal tinggi dan inovasi berterusan. Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa mengangkat institusi politeknik dan kolej komuniti sebagai tiang seri ekosistem pendidikan tinggi negara, khususnya dalam memperkasa agenda TVET sebagai pemacu kemajuan sosioekonomi dan kemahiran nasional. Institusi ini bukan sahaja gedung ilmu, tetapi jambatan yang menghubungkan hikmat akademia dengan denyut nadi industri, agar graduan memiliki kemahiran sebenar yang dituntut oleh pasaran kerja yang serba dinamik. Keupayaan politeknik dan kolej komuniti melahirkan tenaga separa profesional dan kini profesional telah lama menjadi tulang belakang pelbagai sektor teknikal dan kini semakin menyerlah dalam sektor maritim.